Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, al hajju wal umratu faridatan la yadurruka bi ayyihima bada'at. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang Allah muliakan, kita biasa dengar ayat Al-Quran yang masyhur bermaksud, ambillah bekal olehmu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah at-taqwa. Dan ayat ini asalnya khusus Allah Ta'ala khitabkan kepada orang nak pergi haji. Orang nak pergi haji ni Allah Ta'ala suruh sediakan bekal. Bekalan kalau orang dulu dari segi makan minum, wang ringgit, pakaian dan keperluan-keperluan hidup bawa dari tanah air orang dulu-dulu. Jadi Allah Ta'ala sebut sebaik-baik bekalan itu ialah at-taqwa, sifat tunduk dan patuh kepada Allah, harap akan rahmat dan syurganya, takut akan murka dan nerakanya. Sifat tu yang kita nak sediakan untuk pergi tunai haji. Dan lepas insya' ni khusus mengenai amalan manasik. Kita nak pergi haji sekali dengan umrah. Jadi apa nak buat dan bagaimana membuat. Baik, sampai 8 Zulhijjah biasanya kita pun bersiap-siaplah untuk tunai haji. Maka sekali lagi kita mengerjakan rukun haji. Rukun haji nombor 1, masih berniat ihram. Kalau umrah, kalau haji, haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku nak tunai haji. Sahaja aku mengerjakan haji, semua niat. Dan aku berihram dengannya, itu yang akmalnya. Ingatkan balik, aku sekarang dalam ihram. Jangan buat tak kabur. 3 larangan kena ingat balik. Lillahi ta'ala, aku buat ni semata-mata kena perintah dia. Kerana aku nak tingkatkan ibadat abdi diri aku kepada dia. Dan kerana aku nak dia redha aku. Ni benda yang suruh dia redha lah. Di mikat, bila kita dah dekat Mekah, mikat kita di mana? Di tempat kediaman. Umrah kena pergi tanah halal. Haji di tempat kediaman. Kecuali kita daripada Madinah, niat Mekah haji di sini, dari tanah air lalu Jeddah masuk Mekah, dalam kapal terbang niat haji kita. Sekarang kita dah berada kat Mekah, di tempat kediaman. Nak keluar rumah yang afdalnya, nak keluar rumah, nak naik bas, nak pergi Arafah tu, masa itulah berniat. Masa tu afdal berniat. Tetapi nak berniat lewat sikit pun tak apa, selama kita berada di tanah haram Mekah boleh berniat ihram. Tetapi kita tak tahu tanah haram Mekah ni mana sempadan dia. Maka eloklah bila paling lewat dan naik bas tu, berniatlah aku mengerjakan haji kerana Allah. Itulah mikat sekali ditinggalkan larangan. Dan dari Mekah kita akan pergi ke Arafah untuk wukuf. Maknanya rukun nombor 2 ialah wukuf di Arafah. Tuan-tuan dan saudara-saudara, wukuf ni hadir diri di bumi Arafah mulai Zuhur. Kita katalah sini Zuhur, atau ambil sikit matahari macam tu, katalah macam tu. Dia Zuhur 9 Zulhijjah sampai kepada Asar, sampai kepada Maghrib, sampai Isyak, sampai midnight, sampai sebelum subuh. Ni kita kata Maghrib. Ini yes, ini subuh. Ni lain ni. Jadi di pada hari ni 9 Zulhijjah hari ni sampai asar, sampai maghrib, sampai midnight, sampai isyak midnight, sampai sebelum subuh. Azan subuh saja habislah waktu wukuf. Dan sebenarnya hari raya haji subuh saja waktu berniat ihram haji pun habis. Habis. Pernah satu tahun tahun Nun, tahun 80-an lah,
a group of people, sekumpulan orang sampai di Mina. Mina katanya Arafah dah pergi, Muzdalifah dah pergi, dah Mina hari 10 hari raya haji. Dia minta dia orang ni dibawa ke Tan'im. Tanya nak buat apa? Nak berniat ihram haji, belum berniat. Tak ada haji. Sebab niat ihram haji bermula 1 Syawal hari tu, siapa nak berniat ihram haji, sampai sekarang ni sampai hari raya haji sebelum subuh. Masa tu boleh berniat ihram haji. Wukuf juga masuk subuh hari raya haji 10 Zulhijjah, habis waktu wukuf. Habis waktu berniat ihram, habis waktu wukuf. Itulah gambaran wukuf. Hadir diri di Arafah dengan mematuhi 4 syarat sah. 4 syarat sah ni kita belum nak cerita lagi, belum sempat nak cerita lagi. Kita nak ambil cerita apa nak buat dulu. Apa nak buat? Berniat ihram di tanah haram Mekah, di miqat tu, tinggalkan larangan, pergi Arafah untuk wukuf. Pada batas masa itulah, tak sampai 24 jam lah tempoh masa wukuf, tapi hadir seketika memadai sah. Bahkan contoh tuan-tuan dan puan-puan, contoh tuan-tuan dan saudara ya, contoh orang Mekah, dia nak buat haji tahun tu, tapi dia meniaga hari 9 Zulhijjah, orang dah ada kat Arafah, dia meniaga kat Mekah lagi. Orang semua dah bergerak ke Muzdalifah, dia kat Mekah lagi. Lepas Isyak hari 9 malam 10 tu barulah tutup kedai, barulah mandi sunat ihram, barulah pakai ihram, barulah pergi Arafah, dia Mekah pergi Arafah, sampai Arafah pukul 3. Dapat tak wukuf? Dapat ke tak dapat? Ada 2 kaul nampaknya. Sebab ada orang kata giling kepalanya ni, pasal dah pukul 3 pagi. Dapat ke tak dapat? Dapat. Pasal belum subuh. Belum subuh. Orang dia sampai Arafah, seketika orang pun bang subuh. Dapat tak haji? Dapat. Ini rukun. Siapa tak dapat hadir di Arafah dalam tempoh waktu ni, tak ada haji, walaupun dah berniat ihram haji. Apa jadi orang ni? Orang ni takdir jadi ke atas dia, apa jadi? Dia wajib menghabiskan baki rukun haji. Wajib. Dan dia kena dam, 1 dam. Dan kalau dia belum pernah pergi haji, haji yang tu makna belum tunai, dia kena datang lain lah. Tu makna dia ke. Jika jadi. Pernah jadi dalam sejarah. Sejarah kita yang muruh haji, ada jumpa orang ni, dia tak berniat ihram haji. Jadi yang tadi tak berniat ihram haji, ni tak dapat wukuf. Tak dapat wukuf, tak ada haji juga. Jadi niat tu, dia tak niat tak batal. Niat ihram haji tak batal. Dia mesti teruskan dengan tawaf, dengan sa'i, dengan bercukur. Dia tak jadi haji kerana tak dapat wukuf. Tak jadi umrah kerana dia niat ihram haji. Ihram ni nama ihram mutlak. Nama ihram tu ihram sembahyang sunat mutlak, puasa sunat mutlak, saja-sajalah, dapat pahala lah. Tapi rukun belum tertunai. Baik, tuan-tuan dan saudara, wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Waktu afdal wukuf ni ialah seketika sebelum maghrib, seketika selepas maghrib. Mana 2 juzuk hari. Hari tamat dengan maghrib, masuk hari lain. Jadi kita dapat 9 Zulhijjah dan hari 10 Zulhijjah di Arafah. Ni waktu afdal bagi wukuf. Nabi SAW tunggu maghrib. Lepas maghrib, dah masuk maghrib, barulah Nabi perintah sahabat bergerak ke Muzdalifah. Baik, lepas wukuf di Arafah, tuan-tuan, daripada sini kita akan bergerak ke Muzdalifah. Biasanya lepas maghrib lah. Daripada wukuf Arafah ni kita akan bergerak ke Muzdalifah. Ni perjalanan haji. Yes, lepas maghrib. Mabit ni maknanya berada satu tempat pada hari malam. MZDFAH. Mabit di Muzdalifah ni bermula daripada midnight sampai sebelum subuh juga. Maknanya habis waktu wukuf, waktu mabit pun selesai, habis. Nabi SAW daripada Arafah hari 9 malam 10 tu bergerak lepas waktu maghrib sampai di Muzdalifah. Nabi tunaikan sembahyang maghrib dan isyak jamak takhir dan mengutip 7 butir batu. Ada sahabat kutipkan Nabi, dan Nabi SAW banyak berdoa dan terus bertalbiah. Sunat bertalbiah masih berterusan pada waktu itu. Daripada mula berniat ihram sampai wukuf, sampai Muzdalifah bertalbiah. Jangan besok kita dengar orang takbir,
Orang Malaysia memanglah takbir pasal dia tak tunai haji. Orang haji tak sunat bertakbir, orang haji sunat bertalbiah. Jangan kita tukar gear. Bahkan ada satu orang besar Malaysia, dia dengar ada di Arafah orang kemah sebelah takbir hari raya. Memang untuk orang tidak haji takbir. Orang sebelah tu tak pergi haji ke tak pergi, kita pun tak tu kemah sebelah tak nampak, dia takbir. Awam besar kita, kita pasal apa tak takbir? Orang takbir, suruh orang kita takbir pula. Sedangkan orang haji sunat bertalbiah, tak sunat bertakbir. Masuk saja midnight, Nabi SAW beritahu orang perempuan, ma'asyaran nisa, sekarang proceed, bergerak ke Mina. Dan kanak-kanak juga ikut mak-mak dia. Orang yang uzur-uzur juga sekarang ni boleh bergerak perlahan-lahan. Sementara Nabi terus berada di Arafah, di Muzdalifah sampai subuh. Maka afdal mabit di Muzdalifah daripada midnight sampai subuh, afdal. Tetapi memadai seketika dalam tempoh waktu ni. Walau seketika, walau dengan lalu saja, walau lalu tu tidur pula dalam bas, sah mabit tu. Katalah tak berhenti, sah mabit tu, asalkan kita lalu Muzdalifah dalam tempoh ini. Tetapi pernah jadi bas kita sampai di Muzdalifah pukul 10:30. Waktu midnight belum masuk. Bas nak berhenti, polis lalu lintas tak benar. Kena bergerak jalan sampai ke Mina pukul 11 belum midnight. Muzdalifah dah terlepas, tak dapat mabit. Jika ini berlaku, semua orang ni dinamakan mukrah, terpaksa. Sah hajinya, tak ada dam, tak ada dosa. Dia dari kategori wajib. Dan bukan nak dia tak mabit, dia nak mabit, tapi tak dapat, terpaksa. Bah ni kalau berhenti kat Muzdalifah, jam, nescaya bah daripada Arafah tak boleh bergerak. Tuan-tuan, saudara, cuma ambil perhatian. Orang pada masa itu berhimpun di Mekah Arafah ni 3 juta tak kurang. Jika semua orang naik bas muatan 50, katalah bas tuan 40, 44, 47, 48, 50 tu jarang-jarang. Semua orang naik bas muatan 50. Berapa butir bas bergerak tu? 60,000. 60,000 bas ni susun daripada Johor sampai lepas badan siang. Banyaknya bas nak bergerak daripada Arafah, Muzdalifah nak pergi Mina dalam masa yang sama. Maka Allah Ta'ala beri ringan hukum ni. Orang macam tu tak ada dam, tak ada dosa. Dan ada segolongan jemaah haji, sebahagian yang dapat mabit, dapat. Tapi jika tak dapat, jemaah haji ni tunggu di Arafah untuk second trip. Kerajaan Saudi cara nak kurangkan traffic jam, nak kurang, memang tak boleh. Mana jam tetap jam, how to reduce. Dia jadikan, dia kurangkan bilangan kenderaan. Setiap bas buat 2 trip. Lepas maghrib daripada Arafah hantar Muzdalifah, tunggu midnight, pergi ke Mina pukul 1 sampai Mina, patah balik ambil second trip pukul 2, pukul 3, bawa pergi Muzdalifah. Sebelum subuh sampai sini dapatlah mabit. Tetapi ada jemaah haji second trip ni tunggu di kemah di Arafah, bas tak sampai, subuh sampai. Bila subuh sampai, apa jadi? Waktu mabit dah habis, dia orang tak dapat mabit. Sah hajinya, tak ada dam, tak ada dosa. Mukrah, Tuhan buka pintu kemudahan. Mana benda ni luar kontrol manusia bila dah kumpul ramai-ramai. Baik, tuan-tuan, saudara-saudara, habis mabit di Muzdalifah, sunat bertalbiah, sunat kutip batu, sunat berdoa, berzikir. Dan dalam buku Fadilat Haji ada menerangkan Nabi berdoa di Arafah 3 permohonan. Di Arafah Tuhan tak tolak doa, tetapi untuk hari itu Allah Ta'ala dengan hikmat dia, Jibril turun petang hari beritahu 2 permohonan diluluskan, 1 belum, mana tak lulus. Menangis Nabi sampai Muzdalifah, Nabi kata, ya Allah, aku minta lah yang ni. Dia kata, engkau yang ada kuasa nak luluskan yang ni, tolonglah, perkenanlah. Jibril turun beritahu, Allah Ta'ala luluskan juga yang satu tu. Maknanya apa? Bumi Muzdalifah, bumi yang mustajab berdoa, tak kurang daripada Arafah. Tuan-tuan, saudara-saudara, tempat yang paling mustajab berdoa ialah di Multazam. Multazam ni apa dia? Kalau kita boleh bayangkan Kaabah, sini Rukun Hajar Aswad ni ada pintu dia. Kawasan ni Multazam ni 2 meter saja ramai orang berdoa kat sini
Dan berdoa di sini melekatkan pipi ke dinding Kaabah. Tapi 2 meter ni berapa orang boleh berdoa kat sini? Ini tempat paling mustajab dalam dunia. Ini nombor 1 mustajab. Tetapi bila hari wukuf di Arafah, hari wukuf, Arafah tu tanah halal, bukan tanah haram. Arafah tanah halal. Waktu wukuf dia asyaddul istijabati min multazam. Dia lebih kuat perkenannya Allah Ta'ala di atas doa-doa orang beriman ni di Arafah berbanding multazam. Di multazam tak semua orang dapat, tapi di Arafah tidak ada satu orang pun terhijab nak ambil kelebihan ni. Gunakanlah kesempatan untuk umat khususnya, umumnya, untuk kita keluarga bersama umumnya kekal hidayat, iman dan sebagainya di Arafah dan di Muzdalifah. Nabi berada di sini sampai subuh, tapi sebagian sahabat dah pergi ke Mina. Sampai di Mina apa dia orang buat? Apa dia orang buat? Di Mina melontar Jamrah Kubra. Di Mina ni, tuan-tuan, ada 3 jamrah Mana lagi tempat saya nak lukiskan ni? Kalau kita daripada ni, jamrah sekarang dah bentuk apa ni, bentuk perahu. Kita akan jumpa ni dulu kata ular lah, sekarang nama Sughra. Saya terpaksa tulis dengan kecil. Ni wusta yang tengah, dan sini Kubra yang akhir. Ini paling dekat dengan Mekah lah. Sini kemari dalam 100 meter. Sini dalam 120 meter jauh sikit. Meter bukan kilometer. Hari 10 kita melontar sini dulu. Hari 10 kita lontar sini 7 butir batu. Dan setelah melontar Jamrah Kubra, dibolehkan kita, bukan saja dibolehkan, afdal bercukur, bergunting. Afdal. Dan dengan itu kita nampak niat nombor 1, wukuf nombor 2, bercukur jadi rukun nombor berapa sekarang? Nombor 3. Dia mendahului tawaf dan sa'i. Umrah tak boleh, umrah mesti tawaf, sa'i baru bercukur. Haji bukan saja boleh, afdal bercukur lepas melontar jamrah. Dan dengan ini, kalau umrah kita dapat tahallul, haji kita dapat tahallul awal. Maknanya 13 larangan tadi, semua larangan sudah dibebaskan kecuali 3. Semua dah boleh, tapi 3 tak boleh. Apa 3 tu? Hal nikah kahwin tak boleh lagi. Dulu. Bila bolehnya? Bolehnya sekiranya mana-mana orang jemaah haji daripada Mina ni melontar Jamrah Kubra ni, dia bergerak ke Mekah, daripada sini dia bergerak pergi tawaf di Mekah dan dia buat sa'i. Tawaf jadi rukun nombor 4, sa'i jadi rukun nombor 5. Jika boleh, ini adalah 10 Zulhijjah. Niat mula asalnya 8 dari bulan 12, wukuf adalah 9 dari bulan 12. Tawaf dan sa'i ini jatuh pada 10 hari bulan 12. Hari raya haji itulah. Setelah melontar Jamrah Kubra, hari 10, bercukur bergunting di Mina, 5 km orang muda-muda melonsor pergi ke Mekah. Tawaf dan sa'i ini afdal. Kalau orang muda-muda dan larat, orang tua-tua jangan nak jadi muda. Ada kawan buat haji ni, sama-sama dalam haji keluar. Dalam tu ada orang muda, ada orang tua. Orang muda-muda hari tu nak ambil afdal, pergi hari 10, nak pergi ke Mekah nak tawaf sa'i. Memfakat dengan orang tua-tua ni, orang tua-tua tinggallah di Mina. Orang tua pun nak jadi orang muda. Dia pun jalan. Bila jalan, apa jadi dalam terowong, masa melalui terowong, orang muda masih jalan bertenaga, orang tua dah jalan cenyah. Apa nak dibuatkan ni? Nak dipikul, nak diusung? Bukan kerja. Jadi kalau kita lanjut usia, buat cara lanjut usia lah. Orang muda biar pergilah, dia nak afdal. Kita kena redha lah dengan keadaan kita. Kita dah puas lanyak badan kita guna macam-macam kan. Kena redha lah. Baik. Afdal, tetapi ini bukan arus perdana. Arus perdana jamaah haji masih remain di Mina. Duduk di Mina lagi 3 hari. Sabarkan diri duduk di sana. Sebab
Walaupun 5 km hari tu orang terlalu ramai, terlalu sesak. Dan kita kena tahu juga, rahmat Allah Ta'ala banyak, ujian pun banyak, kualiti udara dah berkurangan. Perjalanan kita cepat penat, cepat, dan kita ekspos pada penyakit apa semua ni. Maka kalau kita dudukkan di kita dalam kemah tu lebih baik. Dari segi nak jaga kesihatan. Orang yang mampu pergi ke Mekah Tawaf dan Sa'i. Jika boleh, tak boleh, tunggu. Maka itulah kita dapati dari segi rukun, umrah wajib mengikut rukun. Haji tertib pada kebanyakan rukun. Maknanya niat misi nombor 1, wukuf misi nombor 2, bercukur menduli tawaf dan sa'i. Itulah pada kebanyakan rukun. Dan seterusnya yang balik Mekah ke, yang tuluh di Mina ke, yang balik ke Mekah buat tawaf dan sa'i, maka bila tawaf dan sa'i dapatlah talul sani, pantang larang yang 3 pun dah terlucut. Ibadat haji belum habis, tapi pantang larang dah habis. Dan wajib balik ke Mina untuk meneruskan daripada tawaf sa'i ini, untuk meneruskan mabit di Mina. Mabit di Mina. Mabit di Mina maknanya berada di Mina pada hari malam. Pada hari malam. Mabit di Muzdalifah, berada di bumi Muzdalifah hari 9 malam 10, mulai midnight sampai sebelum subuh. Mabit di Mina, tuan-tuan, saudara-saudara, gambarannya kalau kita ambil ini malam, ini maghrib, ini subuh, ini malam, afdal seluruh malam. Mabit di Mina afdal seluruh malam. Tetapi sebahagian orang daripada zaman sahabat, mereka tak dapat mabit di Mina seluruh malam. Mereka terpaksa daripada di Mekah berada di Mina lebih separuh waktu malam. Maknanya kalau dia dapat mulakan maghrib, masuk midnight, sikit lebih, dia pun baliklah ke Mekah dengan hal-hal tertentu, sahlah mabit itu. Dan tak mesti juga ada jemaah haji, setelah dia melontar Jamrah Kubra hari 10, balik ke Mekah, dia bercukur di Mina, balik ke Mekah tawaf sa'i hari 10, semayang subuh di Mekah, semayang hari raya haji di Masjid Haram Mekah, semayang zuhur, asar, maghrib, isyak di Mekah. Lepas isyak pukul 9 baru keluar masjid, cari kenderaan pergi ke Mina. Banyak kenderaan di sebelah Hotel Hilton tu, dia akan seru apa? Mona. Dia offer servis. Siapa nak pergi Mina, naik dia bayarlah 10 rial. Kalau bas, tempat yang kita kena tahu tempat di mana, 2 rial sampai. Satu tempat di Azizah, jalan kaki ke Mina 2 km. Ini lebih dekat daripada orang yang duduk di Mina. Duduk di Mina ni, kalau sekitar Jamrah 2 km. Ada satu kawasan bernama Muaisim 3 ke 4 km. Dan sekarang ni ada orang duduk di Mina, untuk mabit di Mina, di Muzdalifah kemah dia 7 km nak sampai tempat melontar. Sedangkan ada orang tertentu yang duduk Mekah tadi, dia naik bas, dia naik kereta tak boleh masuk Mina. Kereta tu berhenti, dia jalan kaki dalam 2 km sampailah Jamrah Kubra untuk mabit di Mina. Mabit di Mina afdal seluruh malam, tapi boleh memadai lebih separuh waktu malam. Maknanya kalau lepas isyak, katalah dia sampai di Mina pukul 11, sini katalah pukul 7 maghrib, sini katalah pukul 5.30 pagi. Berapa jam waktu malam tu? 10 jam setengah. Bagi 2, 5 jam suku. Dia duduk di Mina daripada pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4 suku. Pukul 4.30 dia left Mina, balik ke Mekah untuk sembahyang subuh di Mekah. Boleh. Ini wajah kedua mabit di Mina, lebih separuh waktu malam. Boleh juga untuk orang yang berulang-alik. Di Mina ada banyak bas kenderaan, dia kata apa? Haram. Ada orang kita dah naik turun balik, kena kata haram. Sebenarnya bas ni dia offer servis. Nak pergi Masjid Haram, naiklah dia bayar 5 rial sampai Masjid Haram untuk tawaf sa'i. Jadi maknanya kemudahan tu Allah Ta'ala buka. Sebab tuan-tuan, saudara ambil maklum ya, kawasan Mina yang 2 km Jamrah tengah ni, Jamrah di pinggir ni dekat Mekah ni 2 km nak ke Mina ni penuh. Kerajaan Saudi dah buka kawasan ni
bernama Muaisim, Mina 2 ni. Ni Mina 1, Mina 2. Sini pun dah penuh. Dah penuh. Jadi Kerajaan Saudi buka kemah di Muzdalifah. Paling dekat ni 4 km lebih, 5 km nak sampai tempat melontar. Dan orang kita duduk kawasan ni lah 4 ke 5 km ni. Orang Afrika duduk sampai 7 km. Pun pok-pek juga dia, walaupun Afrika. Jauh. Tetapi di sini isunya makna sah ke mabit di Mina, kemah di Muzdalifah? Tidak ada khilaf lagi sekarang. Kerajaan Saudi dah buat kajian, dia datang ke perkara ni. Jawatan Kuasa Penasihat Ibadah Haji Tabung Haji JAKIM pun dah kaji, sah. Ibarat orang semayang luar masjid, dalam masjid dah penuh. Sah tak semayang luar masjid? Dengan syarat saf tu tak putus. Jadi memang kemah Mina sampai Muzdalifah tak putus kemah tu. Sah. Dah tak muat. Dan masih ada jemaah haji, dia orang ni sini memang dia tak duduk, sini tak duduk, sini pun tak duduk. Dia duduk hotel-hotel pinggir Mina. Ini dalam 400,000 jemaah haji ni. Turki, Indonesia, orang Malaysia belum lagi, Singapura. Duduk di sini masa hari 10 malam 11 tu, pukul 3 lebih bangkit, jalan kaki masuk Mina 2 km. Lebih dekat daripada Muaisim. Sampai di Mina katalah pukul 5. Jadi ini saya pun bila tengok kitab dulu kata memadai mabit di Mina 1 juzuk daripada malam sampai subuh. 1 juzuk ni 15 minit. Maknanya mabit di Mina juga boleh siapa-siapa. Ni orang ni pukul 11 sampai pukul 4.30. Dia sampai subuh. Maknanya waktu ni saja dia mabit. Boleh juga. Ini memadai. Afdal seluruh malam. Memadai lebih separuh. Tak mesti mula maghrib, tak mesti sudah subuh. Tapi boleh juga. Ni keluasan dalam agamanya. Ulama-ulama Syafi'i dah menulis hukum ni 1000 tahun dulu dalam kitab. Orang sekarang pakai. Masa Nabi dulu tak ada sempit-sempit ni. Tapi ulama dah mikir-mikir, dia keluar hukum ni, orang ni jadi panduan. Mana orang tertentu, orang Turki 400,000 ni duduk di sini ni, pinggir Mina, hotel-hotel pinggir Mina ni, satu kawasan nama Mahbasjin. Jadi dia ambil hukum mabit 1 juzuk daripada malam. Ini keluasan Islam. Sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun masih boleh. Tapi di pinggir ni masa tu pula 1 juzuk daripada malam boleh. Jangan kita kata orang tu puak tu tak betul, tak sah mabit tu. Baik, siang hari mabit, malam hari berada di Mina pada 11, dah kering, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Siang harinya melontar 3 jamrah. Maknanya hari besok, ni hari 10, hari 11 Zulhijjah, mula daripada sini 7, sini 7, sini 7. Hari 12 pun sama, saya betul padam ni. Hari 12 pun sini 7, sini 7, dia mula dekat sini 7, 7, 7, dan hari 13 ni 7, 7, 7. Ni 21, 21, mula dengan 7, semua ni 70 butir batu wajib dilontar. Daripada hari 10 sampai hari 11, 12, 13, 70 butir batu wajib dilontar. 3 hari wajib mabit, 3 hari wajib melontar dengan 63 butir batu. Campur hari ni 7, jadi 70 butir batu. Wajib. Tak buat berdosa dan kena dam. Kurang sebutir, secupak makanan. 2 butir, 2 cupak makanan. 3 butir, seekor kambing. 70 butir, seekor kambing juga. Janganlah dibagi 70 dengan 3. Seekor kambing juga. Macam mana ada orang, dia sampai tak melontar sebutir ambuk ni? Macam mana boleh jadi ada? Satu orang, katalah dia sakit demam, sakit gaut, sakit perut, sakit yang ada harapan sembuh. Hari 10, bila dia tak boleh melontar hari 10, dia jangan wakilkan orang dulu, dia berubat dulu. Orang gaut ni hari ni tak boleh berjalan, kasih dia jab hari ni, besok pagi boleh main bola. Jadi dia kena berubat. Tak sembuh hari 11, hari 12, tak sembuh hari 12, hari 13. Hari 13 masih tak sembuh.
Gaut ke, demam ke, sakit perut ke, yang penyakit yang ada harapan sembuh. Dia kena tunggu sampai sembuh. Hari 13 masih tak sembuh, baru boleh wakil pada orang lain. Hari tu carilah orang, siapa nak melontar, nak upah pun tak ada orang mau. Tak ada orang sanggup, tak kedir. Padahal di musim haji besok ramai orang nak melontar, dapat duit. Dengan upah. Jadi orang ni dia nak, ataupun dia nak upah, dia tak ada duit. Dia tak boleh melontar dan tak ada duit nak mengupah. Habis waktu melontar, dia tak melontar. 70 batu tak melontar, seekor kambing. Haji sah ke tak sah? Haji sah, kerana dia dari kategori wajib. Ada satu jemaah haji, yang ni pun dia tak nak, ni pun dia tak nak, ni pun dia satu benda dia tak nak buat. Haji dia sah ke tak sah ke? Sah ke tak sah? Itu nak ceritanya. Makna di segi wajib ni, kalau tak nak buat pun sah, tapi berdosa dan kena dam. Sini seekor kambing, sini seekor kambing, sini seekor kambing, 3 ekor kambing. Dah boleh bayar kambing tu, tapi berdosa tu. Dosa tu yang tak tahan. Kambing boleh bayar, tak ada hak. Tak kedir ada manusia perangai lagu tu nak beritahunya, macam itulah perbezaan rukun dan wajib. Yang ni kalau tak ditunaikan tak ikut syarat sah, tak sah rukun tu, dan ihram tergantung. Sampai dia mati, dia lah ihram lah. Sampai macam perempuan tadi, bila dia buat tawaf untuk umrah kedua di sisi dia, rupa tawaf tu katakan umrah pusingan yang dulu. Macam tu. Tapi yang ni sengaja tak nak buat, sah, tapi berdosa dan kena dam. Tak sengaja, tengok. Kalau di segi mikat, ada orang sampai mikat ni dia betul-betul terlupa. Saya pernah 1 tahun terlupa. Sampai tengah jalan, saya tak berniat tadi. Dan memang ada beberapa orang, dia berniat, dia ingat nak berniat dalam kapal terbang. Tetapi dia sedar-sedar kapal terbang dah landing kat Jeddah. Dia tak berniat di mikat, dia wajib berniat ihram di mikat, dan dia meninggalkan mikat. Dia wajib berniat. Tetapi selepas mikat, dia kena dam. Oleh kerana tertidur, tak ada dosa. Bab ni mikat ni, sengaja tinggal, dam dan dosa. Tak sengaja, tak ada dosa, dam tetap ada. Pernah satu orang, dia datang di Arafah, kebetulan saya in charge bilik gerakan masa tu. Dia kata, "Cik ni, saya tak tahulah saya dah berniat ihram ke belum. Hari 9 Zulhijjah, dia ada kat Arafah dah ni, pukul 10 pagi. Kalau tak pasti dah niat ke belum lah jawabnya. Niat sekarang. Niat sekarang. Jangan jadi Abdul yang sampai apa tu, sampai di Mina minta bawa ke Tanim tu. Niat sekarang, makna dia berniat tidak di mikat. Oleh kerana dia pun macam mana tak ada dosa lah, tapi dia kena dam. Bab ini dam tetap ada. Bab mabit di Muzdalifah kita dah cakap tadi. Kalau keuzuran, sakit, masalah bas apa semua, suami sakit, berubat kat Mekah, isteri teman, isteri sakit, suami teman kat Mekah, dua-dua tak ada dam, tak ada dosa. Demikian juga mabit di Mina. Bab melontar tadi, kalau tak dapat melontar, bayar dam. Oleh kerana tak sengaja tadi, tak adalah dosa. Sengaja tak nak melontar, berdosa dan dam. Haji tetap sah. Terima kasih. Jadi itulah gambaran apa nak buat. Kalau umrah ada 5 rukun, 2 wajib. Haji ada 6 rukun, 6 wajib. Ini mesti dibuat. Tak buat, incomplete lah ihram tu. Dan kita masih dalam ihram kalau dah berniat. Sampai bila? Sampai kita tunaikan lah. Kecuali wukuf. Wukuf ni ada waktu, tak dapat wukuf dalam waktu dia, tak ada haji, ihram mutlak. Tawaf, sa'i, cukup, wajib diselesaikan. Dan ada 1 dam. Baik. Di sini ada dam, cuma tak sengaja, tak ada dosa. Di sini tak sengaja uzur sakit sama, tak ada dam, tak ada dosa, sama sini. Melontar tadi pun samalah. Ada dam, dosa tak ada. Tinggal yang mana? Tinggal larangan. Larangan yang 13 ya. Larangan ada berapa? 13. Kita ambil balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua bab pakaian. Memakai tutup kepala, memakai pakaian bercantum, memakai tutup muka, memakai sarung tangan, memakai wangi-wangian, pakai minyak rambut walaupun tak wangi dalam ihram. Bab pakai ni tak sengaja, tak ada dam, tak ada dosa. Orang dah biasa masuk tandas tutup kepala, masuk tandas tutup kepala, dia dalam ihram, dia pun ambil kepiah masuk tandas. Tengah buat bisnes, selesai bisnes, saya dalam ihram, segera ditanggalkan. Tak ada dam, tak ada dosa. Segera. Tapi tak apalah, kita lanjut dah pakai terus lah. Kena dam lepas tu.
Bila sedar, terus pakai, kena dam. Sedar, terus letak, tak ada dam, tak ada dosa. Bab pakaian. Ada orang, dia dalam ihram, terutama perempuan. Orang lelaki kalau ihram, nampak dia pakai ihram. Orang perempuan ni, dia dalam ihram, tak ihram, sama. Aurat tertutup. Dia ikut kawan masuk kedai minyak wangi, Arab tu colitkan minyak wangi kat dia, dia dah buang wangian. Tapi bukan kena dia, tak sengaja. Dia pergi basuh, tak ada dam, tak ada dosa. Tak sengaja mana? Bila tak sengaja, bab pakaian, segera tinggalkan, tak ada dam, tak ada dosa. Clear tu, bab dam, bab pakaian ya. Bab kuku dengan rambut ni maknanya, kerat kuku, kerat rambut termasuk cabut, potong, gunting semua ni, benda tu dah jatuh. Itlaf, ada benda rosak. Jadi, tak sengaja, tak ada dosa. Sengaja, dosa. Dam tetap ada. Sengaja tak sengaja, dam tetap ada. Satu lai tadi secupat makanan, dua lai dua cupat makanan, habis satu kepala seekor kambing pada satu masa. Kuku pun sama, satu puntung satu cupat makanan, dua puntung dua cupat makanan, habis 20 puntung satu masa seekor kambing. Dia itlaf, dia ada benda yang rosak jika berlaku. Ini makna kalau perbuatan kita. Orang perempuan, dia masuk bilik sama kita, atau sama-sama dia buka sekap, ada rambut. Rambut dia gugur. Perbuatan dia ke rambut tu gugur? Bukan perbuatan dia. Tak ada dam, tak ada dosa. Yang perbuatan umpama sikat, kita sikat. Nak sikat rambut kan, nak gugur rambut. Tapi rambut tu gugur. Dan sikat tu pun bukan sikat kutu. Kalau sikat kutu memanglah berdosa, pasal dah tentu rambut tergungkasnya. Jarang-jarang kita nak kemas, dia jatuh juga. Tak sengaja. Dosa tak ada, tak sengaja. Tapi dam ada. Bak rambut dengan kuku sama. Pasal dia itulah pada benda rosak dan jatuh. Kita bangun tidur ada rambut kat bantal. Kita gugurkan rambut ni? Tak ada dam, tak ada dosa. Dia berbeza dengan sengaja, tak sengaja. Sengaja dam dan dosa, tak sengaja dam tanpa dosa. Bukan perbuatan saya tidur, dia gugur. Tak ada dam, tak ada dosa. Masa wuduk, rambut jatuh. Kita punya perbuatan ke tu? Yalah, kita punya perbuatan ke? Gosok sikit ni menasabah janggut tu boleh gugur ke? Ini kena timbang. Ini kena timbang, judge dengan sendiri. Judgement tu kena jujur. Kalau dah tentu rambut kita ni dia mudah gugur takdir, maka janganlah gonyoh. Tetapi menasabahnya, katalah kita sapu kepala. Sapu kepala ada rambut kat sini. Dengan sapu rambut boleh gugur ke? Rambut tu dah sedia gugur, tangan kita basah, dia ikut sekali. Itu ihtimalnya, itu considerationnya. Maka kita kena timbang dengan jujur. Siapa nak hukum ni? Sendiri. Yes, dengan jujur. Belajar, timbang untuk diri. Jangan ada kepentingan diri. Untuk Allah aku sekarang ni. Ya, kalau ini memang perbuatan saya, digugur perbuatan saya, dam, tak ada dosa kerana bukan maksud saya. Tapi menasabah rambut ni, kalau dengan gosok macam ni, dia tak mungkin gugur. Macam tak mungkin gugur. Kalau nampak ada gugur tu maknanya dia dah sedia gugur. Itu ihtimalnya. Macam itulah dam-dam ni. Dan tuan-tuan, saudara-saudara, besok di sana dam ni dah jelas ya. Jangan besok saya nak bayar dam. Dam apa? Tak tahulah apa dam. Tak tahu, tak ada dam. Dia sama ada tamattu atau kiran, atau yang wajib kita tinggalkan. Tapi kalau tinggal yang ni dengan uzur, tinggal dengan tak ada dam, tak ada dosa. Dam gugur rambut ke, dam ini ke, kena nyata dam tu. Ataupun dam dan tak ada lah ni, dah niat ihram tak apa ukur ni, tak ada. Di sini tak ada dam, sini tak ada dam. Kalau tinggal mikat, situ ada dam. Tak berniat, tak ada dam, tak ada haji, tak ada umrah kalau tak ada niat. Dam lagi tak ada. Jadi clear, benda-benda agama ni jelas. Kalau masih bermasalah besok, tanya guru agama. Malam ni kita nak pakai habis semua, tak dan lah, sekadar 10.30, perut pun dah lapar kan. Tapi saya masih, orang barangkali nak buang air, kita tangguhlah. Ni soal-soal jawab. Tapi kita buka sesi soal jawab. Sementara tu Allah Ta'ala merahmati orang yang bertanya, orang yang menerima pertanyaan, dan menjawabkan pertanyaan dengan orang yang mendengar pertanyaan. Okey, saya terima soalan ni, kan saya ulas balik soalan ni. Okey? Baik. Solat jamak kasar di Arafah
dan Muzdalifah. Arafah jamak takdim, zuhur dan asar. Muzdalifah jamak takhir. Itu amalan Nabi. Di atas amalan Nabi ni, maka ulama-ulama mujtahid, tunggu Ustaz. Ulama-ulama mujtahid study hukum ni, dan Imam Syafi'i punya pendapat. Bukan dia menolak linusuk, mana kalau kita nak buat jamak takhir, jamak takdim di Mekah, di Arafah, jamak takhir di Madinah. Dia berpendapat kita sudah berstatus mukim di Mekah, sedangkan Mekah ke Arafah ni tidak mendatangkan musafir, status musafir. Pada pendapat Imam Syafi'i, Nabi SAW status musafir, pendapat dia. Tetapi ada ulama yang kata itu lin nusuk, orang Mekah pun ikut Nabi. Tetapi untuk kita beramal dengan amalan-amalan fiqh ni, amalan-amalan fiqh ni, eloklah kita berpegang pada pendapat-pendapat ulama muktabar, yang supaya kita tak ada percanggahan. Tetapi mana-mana orang dia nak berperang lin nusuk dan dia belajar bab tu, tak ada halangan. Cuma dia jangan pergi kucar orang lain nak beramal dengan amalan yang dah terpakai sekarang. Kerana dalam Islam selalu ada tasamuh. Kita tengok di sini berapa banyak tasamuh Allah Ta'ala beri. Kata rapat mabit dia, oh tak ada dam, tak ada dosa, pasangkan sakit. Pasangkan afdal mabit ni seluruh malam, tapi dapat seketika tak apa, pergilah. Mana ada flexibility dalam Islam. Jadi ini dari segi amalan Nabi begitu. Tetapi ulama-ulama mujtahid berfikir, dia pun macam Imam Syafi'i, dia mengeluarkan panduan itu, bukan dia memutar-tuli. Setelah dia fikir lagi, dia keluarkan satu panduan. Kita ikut, selamat bagi kita. Kerana antara kita dengan Syafi'i yang faham hadis dan Quran, siapa dia lebih faham? Kita ke? Lebih selamat ikut panduan dia. Tapi kalau nak tinggalkan dia, Imam Syafi'i berkata, kalau kamu dah mendapati ada hadis-hadis yang kuat, kamu boleh tampakkan pendapat aku di dinding. Yang penting apa dia? Jangan berkelah. Cuba kita tengok hikmah Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah dia, orang Iraq mengakui, menyedari dia ni satu alim besar, minta dia jadi imam 5 waktu di Masjid Iraq. Bila dia sembahyang subuh, dia tidak berkunut. Dia menghormati ajaran Imam Abu Hanifah, kunut tidak duduk dalam subuh, duduk dalam witir. Maknanya dia tidak datangkan kucalana dalam masyarakat. Dan banyaklah Imam Syafi'i bila dijumpa dengan Imam Malik, dia belajar dengan Imam Malik. Dia mendapati Imam Malik kata bersentuh lelaki perempuan, Imam Malik kata batal wuduk jika ada syahwat. Dia sendiri kata yang menyentuh batal, yang kena sentuh tak batal. Itu pendapat awal dia. Pada ijtihad dia, dia tak debate dengan guru dia. Bila dia pergi ke Iraq, dia jumpa pendapat Imam Abu Hanifah, Nabi SAW kucup isteri terus pergi sembahyang jadi imam, tak ambil wuduk lain, kucup, tak ada syahwat ke? Imam Hanafi kata, la mastumun nisa, mana jamak tu kamu berjimak, batal, tak berjimak tak batal. Ini kata sembahyang kebal. Gomo tara mana pun selagi tak bersetubuh, tak batal wuduk tu. Kebal. Imam Syafi'i tidak iktirad, tak debate. Bukan dia takut, dia tahu ini bab ijtihad. Yang tahu apa sebenarnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya maksud menyentuh perempuan ni sentuh semata-mata ke mengikut pendapat Imam Syafi'i, yang pendapat akhir kini dia, atau sentuh dengan syahwat ke, atau sentuh bersetubuh ke. Imam Abu Hanifah kata, la mastum, mana jamak tum ke Quran ni bahasa dia halus, dia tak sebut lah bersetubuh. Dia tak kata jamak tum, dia kata la mastum, mana jamak tum, kerana Nabi mengucuk isteri terus pergi ambil semayang. Imam Malik pendapat Nabi SAW tengah semayang, kaki Aisyah terjulur tempat sujud dia tolak kaki Aisyah, dia tak ambil wuduk lain. Dan pendapat yang sama juga Imam Hanbali di Mesir, semasa Imam Syafi'i jumpa dia di Mesir. Dua Imam Hanbali sama Maliki tak pernah berjumpa, tak pernah duduk semeja bincang hukum, tapi pendapat sama pada ijtihad masing-masing. Imam Syafi'i peringkat awal, dia kata siapa sentuh batal, siapa kena sentuh tak batal. La mastum, kamu menyentuh kamu batal, yang kena sentuh tak batal. Pendapat awal dia. Pendapat bila dia tengok Hanbali kata macam ni, Maliki kata macam ni, Syafi'i, Hanbali, Maliki sama, sentuh dan syahwat batal. Hanafi wuduk, bersetubuh batal. Dia balik ke Mekah, dia study hukum batal wuduk la mastum ni. Dia mengakui semua hadis-hadis itu sahih. Tetapi ayat la mastum belum turun. Memang Nabi ada sentuh Aisyah,
Nabi ada kucuk bini, ayat ni belum turun. Bila ayat ni turun, Nabi tak sentuh lagi. Dan dia bersetuju. La mastum musytarak, berkongsi buat dengan antara dua pihak ni. Maka dua-dua batal. Sentuh saja dua-dua batal. Yang kena sentuh, yang menyentuh, yang kena sentuh, sama-sama batal. Pendapat terkini dia. Dia tak debate tau dengan guru-guru apa semua. Bukan kerana dia takut. Dia hormati pendapat orang tu. Tapi cara setan lagi ni, dia suka orang dah masyhur pada satu amalan. Dia bukan, walaupun tak mendapati sunnah, tak bercanggah dengan sunnah, dan orang dah terima amalan ni, maka agama ada keluasan di sana. Mengapa kita mesti kucalana kat situ? Kalau kita nak berpegang dengan pendapat sunnah, silakan. Tak ada hal. Kerana kita ada pengetahuan yang cukup untuk amalan ni, silakan. Jangan kucar orang ramai. Hormatilah. Imam Syafi'i lebih pentingkan perpaduan persepahaman, tidak ada kucalan. Itu lebih penting daripada kita nak tegakkan sunnah kita. Jadi dalam hal ni, kita muzakarah seluruh Malaysia bersetuju memakai pendapat jamak tamam Zuhur Asar di Arafah, dan jamak tamam juga di Muzdalifah, jika tak dikerjakan di Arafah dengan sebab-sebab tertentu. Di Mina kita sembahyang tamam. Sembahyang tamam. Pada kita berpegang pada fatwa Imam Syafi'i, panduan Imam Syafi'i kata kita punya status musafir dah habis. Kalau siapa-siapa masih dalam status musafir, silakan. Nabi SAW semasa di Mina 5 waktu dia sembahyang cukup tamam. Nabi SAW semasa daripada 8 hari bulan Nabi daripada Mekah pergi Mina, lalu Muzdalifah Arafah pada 9 hari bulan, 5 Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ada sembahyang cukup tamam. Tak ada jamak, tak ada kasar. Kita kena ada berlapang dada dalam hal ni. Tengoklah imam-imam mujtahid kita, mereka saling hormat menghormati. Apa kata Imam Syafi'i terhadap fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah? Aku kagum dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menghampiri Quran, menghampiri wahyu, dia kata. Sedangkan di sisi dia macam zakat peterah, tidak sah dengan duit, mesti dengan beras. Dia jumpa pendapat Imam Abu Hanifah boleh dengan beras. Imam lain juga tak setuju dengan beras, dengan duit. Semua dengan beras. Di Saudi sendiri, kita nak peterah, beli beras. Walaupun dia sana Imam Hanbali, sama dengan Imam Syafi'i. Perselisihan pendapat ulama ni ada rahmat untuk kita guna pakai apa yang menjadi mudah kepada kita. Bila berpegang dengan satu mazhab, kita jadi susah. Dalam masalah batal wuduk, kita dah sepakat mengatakan persentuhan jika tak ada syawat tak batal. Ada syawat batal, ni sudah ittifaq lah. Dan Nabi SAW kata umatku tak akan berpakat untuk buat satu kerja batil. Atas nama orang agama ni, orang agama atas nama orang agama lah, dia kalau jahat pun seorang-seorang dia, 2-3 orang dia. Dia gambar-gambar nak pakat buat jahat, tak jadi. Rahmat Allah Ta'ala ada dalam jemaah tu. Satu Malaysia dah musyarat, dah muzakarah, bukan musyarat, muzakarah hukum ni, umat boleh pakailah keluasan dan kelonggaran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya kira buka soalan lain lah. Okey, sila. Mana-mana orang berhasrat 9 Zulhijjah daripada Mina, 8 Zulhijjah daripada Mekah ke Mina, daripada Mina jalan kaki sampai ke Arafah. Jadi apa soalan? Tabung haji tak menjadikan apa-apa kemudahan untuk orang ni. Nak kata boleh tu tabung haji silent. Sebab tabung haji masih tak dapat melepaskan diri tanggungjawab jika orang ni jadi apa hal. Itu dia kena kira dengan maktab. Siapa nak ambil perjalanan ni, dia kena jumpa muassasah dia. Muassasah akan berilah syarat-syarat tu, dia jalan lah. Dia muassasah dah lepas, tabung haji pun silent. Tabung haji nak kata jangan, orang nak ikut Nabi. Nak kata boleh, macam tu lah. Macam tu lah. Soalan, perlukah kita bertaklid pada mazhab lain sebab nak jaga wuduk jangan batal? Dalam hal ni, Muzakarah se-Malaysia bersetuju memakai panduan semasa kita di Mekah. Ketika payah nak jaga wuduk, dalam mazhab Syafi'i ada qaul marjuh. Qaul marjuh ni bukan qaul lemah, qaul minority. Ulama-ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i mengeluarkan panduan pendapat tidak batal jika tidak ada syahwat. Pendapat ni sama dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hanbali, sama. Tapi kita berpegang pada pendapat ni bukan berasas pada pegangan Malik dan Hanbali, pada pendapat ulama minoriti dalam mazhab Syafi'i, mana keperluan untuk bertaklid tidak ada.
Nak taklid boleh, kita kena tahu tertib wuduk dia, kafiat dia, yang membatalkan pun kena tahu juga. Saya ambil yang dekat dulu, sila. Masa melontar. Baik, waktu melontar, tengok ya, waktu melontar bagi 10 ni, 10 hari bulan ni, dia bermula dengan siapa-siapa dah tersasar ke Mina. Kalau dia boleh melontar hari 9 malam 10 lepas midnight, waktu melontar dah masuk. Waktu melontar masuk waktu mabit, Muzdalifah, siapa ada kat Mina boleh melontar Jamrah Kubra. Waktu dah masuk. Dan waktu ini kekal sampai sebelum terbenam matahari hari 13 Zulhijjah. Itu kata kalau kita sakit, jangan lupa orang dulu. Kecuali sakit yang tidak ada harapan sembuh. Umpamanya kita kena paralyze. Paralyze tak akan sembuh dalam 3 hari. Ataupun penyakit tua. Tua 3 hari tak akan balik muda. Orang tua dah tak larat ni, dia boleh daripada awal tu upahkan wakil pada orang lain untuk melontar pada diri dia. Boleh untuk penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau kita sakit ada harapan sembuh ni, tunggu sembuh, berubat dulu. Waktu dia panjang. Bagi hari 11 ni, waktu masuk dia subuh. Afdal dia zuhur. Afdal dia zuhur. Masuk waktu subuh, afdal zuhur. Sama juga hari 12 pun masuk waktu subuh, afdal zuhur. Hari 13 pun masuk subuh, afdal zuhur. Tapi kalau ikut pendapat Imam Syafi'i sendiri, sebelum zuhur melontar tak sah. Di sini juga kita memakai panduan ulama marjuh, ulama minoriti dalam mazhab Syafi'i, harus melontar waktu subuh. Jadi afdal waktu zuhur. Dengan waktu zuhur ni, dengan panasnya, dengan bertolak-tolaknya, berlaga dengan Afrikanya, mudarat, ada yang mati, cedera dan sebagainya, ambillah yang mudah, subuh. Afdal 10, afdalnya duha. Tetapi kita kena ambil maklum, ya, kena ambil maklum, kerajaan kita setiap tahun musim haji ada mesyuarat dengan Menteri Haji. Sudah dimanatkan, kita mestilah melontar mengikut waktu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa keselamatan sana. Walaupun umpamanya waktu melontar Jamrah Kubra duha, tapi dia tetapkan pada satu malam, pergilah waktu malam, janganlah pergi waktu duha tu. Ini kita ambillah keulasan dalam agama. Orang yang mengaturkan keselamatan ni, dia ada sebab. Dan Saudi begitu serius dalam hal ni, dia akan tengok CCTV. Ada tak orang Malaysia, khusus Malaysia ni kata kain putih. Jadi apa peraturan, Malaysia kena patuh 100%. Langgar sikit, dia akan charge, dia akan komplain, dan menteri kita akan dapat malu dalam meeting. Kamu janji nak kerjasama dengan kita, orang Malaysia mesti melontar waktu yang ditetapkan, tapi tengok mana CCTV, ada orang Malaysia melontar waktu yang bukan waktu dia. Mana menteri kita tak jaga kita, bila lah menteri nak terjaga. Jadi maklumat dia sampaikan, naklah kita patuh waktu orang yang jaga keselamatan. Dia atur kata ada sebab dia tak mau mudarat berlaku pada kita. Jadi ambillah kemudahan macamnya waktu dia, daripada subuh sampai juga, maknanya sampai sebelum jatuh matahari hari 13. Panjang waktu tu. Itu pasal kalau orang sakit sembuh pada hari 13 baru dia sembuh, katalah dia belum melontar ni, dia lontar yang ni dulu. Kalau belum, kalau sudah, dia melontar untuk hari 11 surah wusta kubra. Kemudian diulang balik surah wusta kubra untuk hari 12. Ulang balik surah wusta kubra. Ini dilakukan oleh mereka yang tinggal jauh daripada tempat melontar. Duduk di Muzdalifah 4 ke 5 kilometer. Hari-hari nak pergi balik melontar tak jadi. Hari 10 malam 11 melontar untuk Jamrah Kubra sahaja, dan bercukur berunting tahlul. Duduklah di Mina sampai hari 12 malam 13. Pukul 3 pagi biasa dia orang bangun, bergerak, pergi melontar untuk hari 11 dulu sampai habis, dan hari 12 sampai habis. Sementara tu subuh pun sampailah hari 13, masuk waktu subuh, dia sama ada sembahyang subuh dulu atau dia melontar dulu, dan dia selesaikan subuh dan balik-balik ke kemah. Mana dihimpun pada hari 13 dengan jamak takhir. Tapi melontar ni tak ada jamak takdimnya. Hari 13 bawa hari 12 tak boleh. Hari 11 bawa 13 boleh. Baik, soalan lagi.
Ya tuan. Nafar awal, nafar sani. Saya sengaja tak sebut nafar awal, nafar sani. Nak tengok ada orang nak tanya ke tidak. Nampak ada orang tanya ni, baguslah, celiklah. Dia tolong. Dalam ada orang kata peninglah haji ni dengan tahlul awal lah, tahlul sani lah. Tahlul awal bila kita sedang melontar, kita bercukur bergunting. Tahlul sani ni bila kita sudah tawaf sa'i, sama ada hari 10 ni tahallul sani, tahlul kedua. Hari 10 ke hari 11 ke hari 12 hari 13 kita tawaf sa'i, dapat tahlul sani. Selagi belum tawaf dan sa'i, kita masih dalam pantang larang yang 3, kena jaga. Kena jaga. Sampai bila? Sampai bila-bila dia open. Waktu sebelum kita mati, buatlah tawaf dan sa'i. Mana selagi belum tawaf, selagi belum sa'i, kita masih dalam ihram. Ini tahlul awal, tahlul sani. Dia ada satu terminologi dalam haji ni, nafar awal, nafar sani. Kita tak perlu pening. Tahlul awal ni dia berkaitan dengan satu amalan melontar jamrah kubra, bercukur, tahlul awal. Pergi Mekah tawaf sa'i, tahlul sani. Bila-bila. Dan ada juga orang daripada Muzdalifah ni, dia tak pergi Mina. Ini keluasan. Dia balik ke Mekah dulu, dia tawaf, dia sa'i, dia bercukur, tahlul awal. Dia petang hari pergi ke Mina, melontar jamrah, tahlul sani. Boleh juga. Okey, mana tahlul ni berkaitan dengan tawaf serta sa'i, bercukur dan melontar. Siap 2 awal, siap 3 sani. Untuk makluman, sebelum saya jawab tentang nafar awal, nafar sani, tengok keluasan dalam agamanya. Nabi SAW pada hari 10 setelah melontar ni, Nabi tak bercukur dulu. Nabi berkorban dulu. Dan baru Nabi bercukur. Baru Nabi bercukur. Dan Nabi kata, hari ini ialah hari untuk melontar jamrah, berkorban, bercukur bergunting, tawaf dan sa'i. Kata Nabi SAW. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, saya bercukur dulu, kena baru melontar. Kena Abu Tawaf sa'i. Nabi kata, wala haraj, never mind. La ba's. Tapi ada sahabat kata, ya Rasulullah, saya pergi balik Mekah dulu, tawaf sa'i, baru bercukur, baru bersembelih, korban, baru melontar. Wala haraj. Dan banyak lagi wajah-wajah 4 amalan. Hari 10 tu 4 amalan. Melontar jamrah kubra, bercukur bergunting, berkorban, tawaf serta sa'i. Tawaf serta sa'i, dikit satu. 4 amalan. Nabi kata hari ni 4 amalan. Nabi sini buat apa? Melontar jamrah kubra, berkorban. Cuma ulama study, korban dia tak masuk dalam ibadat haji. Ibadat haji melontar, bercukur bergunting, tawaf sa'i, ini haji. Berkorban dia ibadat suku, sunat muakkad. Dia bukan wajib haji, dia bukan rukun haji. Tapi Nabi kata hari 10 ni 4 amalan. Melontar, lepas melontar Nabi sendiri berkorban dulu. Lepas tu Nabi baru bercukur, baru Nabi pergi Mekah tawaf dan sa'i. Hari 10 afdal macam tu. Ada sahabat kata, saya dah tawaf sa'i, barulah saya bercukur, saya berkorban, baru saya melontar. Ada kata begitu, macam-macam wajah di empat duduk kemudiannya. Semua Nabi kata wala haraj. Apa makna tu? Keluasan, pilihan. Namun keutamaan masih apa yang Nabi buat. Yang Nabi buat itu yang utama di sisi Allah. Tapi nak buat koni, keluasan dalam agama. Baik, itu cerita. Sekarang saya nak address nafar awal, nafar sani. Nafar awal, nafar sani, dia duduk kat sini je. Daerah ni je duduk. Dia tak ada daerah lain. Nafar awal ni, jamaah haji wajib mabit di Mina 11, 12, 13. Dan melontar di Mina 11, 12, 13. Ini malam, ni siang. Wajib. Tinggal sengaja berdosa dan dam. Wajib. Kalau uzur mabit di Mina, tak ada dosa, tak ada dam. Melontar, tak uzur, tak dapat melontar, tak dapat nak upah, tak ada dam. Tak ada dosa, dam tetap ada. Haji sah. Tetapi Allah Ta'ala buka satu lagi pintu kemudahan. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Siapa segera nak tinggalkan Mina untuk 2 hari je, sekat tu je. Maknanya dia mabit setakat 11-12, melontar pun setakat 12. Hari 12 malam 13 tak mabit, hari 13 21 putih tak melontar,
Tak ada dam, tak ada dosa. Itu nafar awal. Tinggalkan Mina pada 12 Zulhijjah. And nafar, bukan nafas. Nafar. Nafarun ni a group of people. Sekumpulan orang left Mina. Awal ni, kumpulan pertama tinggalkan Mina pada 12 Zulhijjah. Di atas firman Allah, barang siapa segera nak tinggalkan Mina untuk 2 hari saja, fala ithma alaihi, tak ada apa-apa, boleh. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi. Siapa nak takhir sampai 13? Ni awal. Ini sani. Asalnya wajib 3 malam, melontar 3 hari, tetapi nak buat 2 malam saja, melontar 2 hari saja. Tak apa, kata Nabi, tapi ada syarat dia. 5 syarat dia, ada syarat dia. Tetapi syarat dia, cara ringkas saya cerita, tapi detail ada dalam video tu. Nombor 1, mabit di Mina 2 malam ni kita buat, tak ada fail. Walaupun kita ambil pendapat 1 juzuk daripada malam boleh complete, maknanya tak ada ponting lah, tak ada duduk hospital lah maknanya. Dan melontar 2 hari juga complete, 3 jamrah ni complete, termasuk hari 10. Yang ketiganya, nak buat nafar awal ni dengan kasat. Kasat maknanya kita aware, aku ni nak tinggalkan Mina hari ni. Bukan niat agak mendalam, tapi kalau meniat lagi much better lah. Kasat memadai, aku nak tinggal Mina hari ni, besok tak ada melontar sini. Itu kasat lah. Tak maunya ada jemaah haji, dia pergi melontar hari 12. Sudah melontar, dia nak balik ke kemah, dia sesat. Dia pegang panduan, ikut bendera. Orang ikut bendera, dia pun perhati bendera, dia ikut. Sampai corner tertentu, dia melangak sikit. Kebetulan situlah grup dia punya bendera tadi ikut sempang lain. Bila dia patah balik, satu bendera lain lalu dia ikut bendera ni nak balik ke Mekah. Dia jalan Mekah 5 km. Kalau dia duduk di tempat jauh, lebih kurang 4-5 km sama. Tapi dia sampai Mekah, dia pun teringat belajar kat Seri Petaling, boleh buat nafar awal. Dia nafar awal dengan sesat, tak jadi. Dia tak ada kasat kat Mina. Dia sampai Mekah, baru kasat. Jadi kasat mesti di Mina. Dia sesat ke Mekah, dia nak balik ke Mekah, sampai Mekah sesat, tak boleh nafar. Dengan kasat, dengan bukan niat lagi, bagus aku nak buat nafar awal. Itu malah menyatakan keinginan lah. Syarat ketiga. Yang keempat, dia kena tinggalkan Mina sebelum maghrib. Sekarang tak ada isu lah. Kita pagi-pagi lah tinggal Mina, tak ada isu. Dulu orang nak melontar tunggu Zuhur orang ramai tunggu Asar tergege, bang maghrib dia masih kat Mina, tak boleh lah. Dan yang kelima, tidak ada cita-cita nak balik ke Mina. Dia memang nak tinggal Mina terus, tak nak balik. Ini kes di mana satu couple, suami isteri, orang muda. Mak dia ikut sekali. Kata Cik Abang ni, mak dia kata tinggallah sini, malam ni kita orang nak balik ke Mekah malam ni. Habis aku kan nak tinggalkan sini. Mak dia kata kan, tak apalah mak, kat Temah ada, kat Melah ada, join lah dia orang, kita nak balik ke Mekah ni ada hal. Mak dia pun ada understand, mana okey. Dia tak ada janji. Tapi kalau aku tinggalkan aku, mak relax lah. Malangkang kita datang tengok mak sini. Malangkang kita datang tengok mak sini. Dia ada tak kasat nak balik ke Mina? Tak boleh lah. Dia tak boleh buat nafar. Maknanya nombor 1, mabit sebelah 12 komplit, melontar sebelah 12 komplit dengan kasat, dan tinggalkan Mina sebelum terbenam matahari 12, sebelum masuk maghrib, dan tidak ada cita-cita balik ke Mina. Komplit 5 ni buatlah. Tinggalkanlah Mina hari 12, malam 13 tak mabit, siang 13 tak melontar, tak ada dam, tak ada dosa. 5 syarat. Dan untuk nafar sani, ini majoriti orang kita. Orang kita buat nafar awal ni dalam 10% biasanya, tak lebih daripada tu. Setakat ni lah. Tapi orang tengah lain, dia sebagian besar dah buat nafar awal. Mengapa? Itu jawapan tak ada dekat saya, itu masing-masing. Jadi orang kita kebanyakan tinggal di Mina sampai 13 hari bulan. Hari 13 melontar, malam tu dah mabit, selesailah. Tinggalkanlah Mina. Untuk nafar awal ada 5 syarat. Untuk nafar sani ada berapa syarat? Tinggalkanlah Mina tanpa syarat lagi. Tak ada siapa nak tunggu Mina lepas 13. Kalau dah tak ada soalan, kita boleh tangguh. Ya, satu soalan ya. Boleh tak jamaah perempuan ambil pil untuk menahan haid? Hukum syarat kata harus. Tapi pakar perubatan khusus bagi wanita kata eloknya tak diambil. Especially perempuan melepasi 40 tahun, sangat-sangat
dinasihatkan tidak mengambil. Perempuan yang di bawah 40 pun kalau obesiti, ada masalah lemah jantung, darah tinggi semua ni, jangan ambil. Tak dinasihatkan ambil. Hukum kata boleh, tapi tak dinasihatkan kerana masalah lain akan datang. Komplikasi dia akan datang. Efek dia lebih berat. Itu akan jadi berpanjang, tak teratur apa semua lagi, masalah besar. Dan ada juga rekod-rekod doktor pakar mendapati perempuan-perempuan yang belasan tahun pun ambil pil bukan penahan haid ni, dia mengatur pusingan haid ni, dia jadi banyak lagi masalah. Jadi menurut nasihat perubatan, ni pakar perubatan hal perempuan yang biasa bertugas di tanah suci ya. Kalau pakar-pakar biasa dia kata boleh aja, dia tak tahu hal sampai di sana. Dia punya nasihat, kalau tak ambil lebih baik kerana kita tak melawan fitrah. Haid tidak menghalang seorang perempuan tu buat apa juga ibadat selain tawaf aja. Jika perempuan ada masalah khusus ni, saya galakkan, bukan saya anjurkan, jumpalah guru agama wanita. Di setiap maktab ada guru agama wanita, tanya mereka. Galakkan si kita jumpa dia, tanya masalah perempuan dengan mereka. Baiklah, hukum agama, hukum syarak, hukum fiqh yang saya sampaikan tu, di antara hukum-hukum Allah, sah batal apa semua ni, itu benar semua. Jika tak sama satu ustaz dan satu ustaz tu, ada sebab-sebab dan asas-asas dia. Kita orang awam jangan jadi gatal tanya ustaz tu, tanya ustaz ni. Kita tak pegang satu pun, kita pening seorang-seorang. Yang ni tak dinasihatkan. Kita pegang dengan satu ustaz yang kita yakin dengan dia, tanya dia, ambil panduan daripada dia. Itu panduan kita berpegang dengan ilmu masail. Tanya dengan guru agama yang kita yakin kepribadiannya, kata-katanya, kehidupannya kita yakin. Tanya dia. Kalau kita tak yakin, betul ke ustaz ni? Jangan tanya lagi lah. Kalau kita tak yakin, jangan tanya. Tanya orang yang kita yakin. Dan jangan gatal tanya ustaz tu, ustaz ni. Akhirnya kita pening. Seorang-seorang tak pasal. Ini tidak digalak. Sebab memang ustaz-ustaz ni macam doktor. Doktor ni pun ada doktor tu kata macam ni, doktor macam ni, doktor macam ni. Dia ada pendapat masing-masing dan setiap pendapat ada asas. Dan kadang-kadang cara kita bawa kes tu tak sama. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pernah ditegur. Satu orang mencuri, dia keratnya tangan orang tu dengan sebat lagi. Satu orang mencuri, dia lepaskan aja. Ni tak betul ni Umar. Ada orang kritik dia tak betul. Dia kata yang aku lepas tu kerana dia 3 hari keluarga dah tak makan. Dia ambil pun kadang perlu nak makan. Anak beranak dah 3 hari tak makan. Kamu juga jiran-jiran tak ambil hal, tak beramal dengan hadis, tak masuk syurga orang tidur kenyang jiran lapar ni. Tetapi yang awal tadi aku sebat dia, curi tu aku potongkan, ni hukum Tuhan. Dan aku sebat, bila dia tanya pasal apa mencuri, Tuhan sudah takdir saya mencuri. Dia letak salah mencuri atas Tuhan. Nabi sallallahu Umar sebat dia. Jadi cara kes dibawa lain cara, lain hukuman. Jadi perbezaan pendapat di kalangan ulama dan kalangan ustaz, ulama tidak ulama, ada asas-asas dia. Kita jangan gatal tanya banyak ustaz, tanyalah satu ustaz yang kita yakin. Itu kunci dalam ilmu masail. Hukum Tuhan, hukum Allah yang saya sampaikan benar, yang salah cara saya menyampaikan, saya minta maaf. Di sana sini kesilapan tak boleh, mana kesilapan cara bahasa dan sebagainya, saya minta maaf. Saya doakan tuan-tuan, saudara selamat berangkat ke tanah suci. Selamat mendapat haji mabrur. Selamat dunia akhirat insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.